Hai, salam sejahtera. Tahukah anda bagaimana buah belimbing yang sedap ini boleh dijumpai di pasar-pasar luar negara? Nak tahu? Jom. Video kali ini saya akan kongsikan dengan anda semua bagaimana perjalanan buah belimbing besi ini dari Malaysia ke Eropah. Teruskan menonton. Setiap tahun, Malaysia mampu mengeluarkan purata di antara 6,000 hingga 8,000 metrik tan belimbing. Jumlah pengeluaran ini telah melebihi permintaan dan penggunaan di dalam negara, di mana kadar sadar diri bagi belimbing melebihi 100%, iaitu 116.7%. Oleh itu, dalam usaha meningkatkan permintaan terhadap buah belimbing, pasaran belimbing telah diperluaskan ke pasaran luar negara. Belimbing telah dieksport ke beberapa negara Eropah seperti Belanda, Perancis, Switzerland dan Kanada, selain ke negara Asia seperti Singapura dan juga Hong Kong. Pengeksportan belimbing ini perlu melalui 6 langkah penting. Jadi, saya akan kongsikan apa 6 langkah penting tu sebelum belimbing dieksport ke luar negara. Menarik kan info yang saya kongsikan ni? Sekarang jom kita tengok 6 langkah penting untuk memastikan buah belimbing yang dieksport berkualiti, terpelihara dan selamat untuk dimakan. Langkah pertama, memastikan buah belimbing besi yang dipetik adalah cukup matang. Untuk belimbing besi ini ada 7 indeks kematangan. Macam mana nak tahu 7 indeks kematangan ini? Mari saya kongsikan maklumat berkaitan setiap indeks kematangan tersebut. Indeks 1 ialah keseluruhan buah hijau tua, buah belum matang dan tidak sesuai untuk dituai. Indeks 2, buah berwarna hijau dengan sedikit kuning. Kategori ini ialah buah matang, sesuai dituai dan sesuai juga untuk pengantaran jarak jauh menggunakan kapal laut. Indeks 3, buah berwarna hijau melebihi kuning. Buah ini dikategorikan matang, masih sesuai dituai untuk pengantaran jarak jauh menggunakan kapal laut. Indeks 4, 50% daripada bahagian buah berwarna hijau dan 50% lagi berwarna kuning. Buah hampir masak, sesuai untuk pengantaran jarak jauh menggunakan udara. Indeks 5, buah berwarna kuning melebihi daripada warna hijau. Buah ini telah masak, masih sesuai dituai untuk pengantaran jarak jauh menggunakan udara. Dan indeks ini adalah peringkat terbaik untuk dimakan segar. Indeks 6, keseluruhan buah berwarna kuning, tidak sesuai untuk pengantaran jarak jauh, hanya sesuai untuk pasaran tempatan dan sesuai untuk pembuatan jus. Manakala indeks 7 pula, keseluruhan buah berwarna oranye, buah kategori ini terlalu masak, hanya sesuai untuk pasaran tempatan dan jangka hayat telah menjadi amat singkat. Selesai dah 7 indeks kematangan buah belimbing besi yang saya kongsikan kepada anda. Sekarang saya bawakan pula anda ke pusat pengumpulan dan pembungkusan syarikat Golden Fruit Orchard Sdn Bhd, di mana untuk langkah yang kedua ini, buah belimbing besi akan melalui proses saringan bagi memenuhi prosedur Malaysia Standard. Proses saringan kawalan kualiti ini adalah bagi memastikan buah belimbing yang akan dieksport bebas daripada kecederaan, serangan serangga, kotoran dan jangkitan kulat. Berat setiap buah belimbing besi ditimbang semula supaya mengikut julat berat yang telah ditetapkan. Baiklah, kita ke langkah yang kedua pula, di mana buah belimbing besi yang telah dipetik tadi akan dibawa ke pusat pengumpulan bagi proses pemilihan, pembersihan dan penggredan buah bagi memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam Malaysia Standard. Untuk makluman semua, pusat pengumpulan atau juga dikenali sebagai pusat pembungkusan adalah sebuah pusat yang menjalankan aktiviti-aktiviti nilai tambah terhadap hasil pertanian melalui proses pemilihan, pembersihan, penggredan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan sementara dan pengedaran bagi memenuhi spesifikasi dan kehendak pasaran. Buah belimbing besi yang diterima dari ladang perlu diperiksa bagi memastikan kualiti memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Seterusnya, buah belimbing perlu dipilih dan diasingkan mengikut tahap kualiti dan kuantiti yang dikehendaki pasaran. Pemilihan dan pengasingan dibuat mengikut kriteria seperti tidak cukup matang, tidak segar, kotor,
terdapat kecacatan rupa yang teruk, kerosakan disebabkan haiwan atau serangga perosak, penyakit dan kecederaan mekanikal yang menjejaskan jangka hayat pemakanan dan kualiti. Apabila pemilihan dan pengasingan telah dibuat, proses seterusnya adalah pembersihan permukaan buah belimbing. Tujuannya adalah untuk membuang segala kekotoran di permukaan kulit supaya buah belimbing kelihatan lebih kemas dan menarik. Selesai dah proses pembersihan, apa yang perlu kita buat seterusnya adalah proses penggradan pula. Penggradan ini adalah aktiviti mengasingkan hasil keluaran pertanian mengikut kualiti, indeks, saiz dan bilangan berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam standard. Langkah ketiga adalah proses penggradan dan juga pembungkusan. Buah belimbing ini akan digrade mengikut grade seperti grade premium, grade 1 serta grade 2 dan kemudian ia akan dibungkus menggunakan pembungkusan yang sesuai untuk tujuan pengeksportan. Buah belimbing yang hendak dieksport perlulah dibungkus dalam tempoh 24 jam selepas dipetik. Penggunaan pembungkusan yang sesuai adalah perlu bagi mengekalkan kelembapan dan suhu buah belimbing semasa proses pengantaran. Ia bertujuan mengekalkan kualiti dan memelihara kesegaran buah belimbing. Selain itu, ia juga dapat mengelakkan daripada buah belimbing ini mengalami kecederaan atau kerosakan. Dalam konteks ini, pembungkusan yang sesuai digunakan adalah kotak. Buah belimbing yang telah dipilih dan dibersihkan akan dimasukkan ke dalam plastik pembungkusan sebelum disusun ke dalam kotak. Seterusnya, belimbing yang telah dibungkus dengan baik hendaklah dilabelkan bagi mematuhi kehendak di bawah Akta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan 1965, Peraturan-Peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian iaitu penggradan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian, yang mana sesuatu hasil pertanian untuk jualan mestilah disertai dengan label yang mengandungi maklumat-maklumat seperti berikut: nama syarikat, alamat pengeluar, jenis komoditi, grade, saiz, berat bersih, bilangan, produk keluaran Malaysia. Penyimpanan sementara belimbing besi diperlukan kerana belimbing tidak dapat diedarkan dengan segera kerana masalah teknikal dan logistik. Perlu memenuhi kuantiti konsignen yang mencukupi, hasil belimbing yang berlebihan daripada permintaan negara pengimport, mengawal kedudukan harga di pasaran dan untuk menjaga kualiti buah belimbing yang diekspor. Tahukah anda, buah belimbing yang hendak diekspor perlu disimpan di dalam bilik sejuk pada suhu di antara 5 hingga 10 darjah Celsius. Tujuannya adalah untuk memanjangkan jangka hayat pemasaran belimbing selain memastikan belimbing sentiasa dalam keadaan segar dan kekal dalam kualiti yang disediakan. Langkah kelima adalah proses dokumentasi yang perlu disediakan oleh pihak syarikat pengeksport sebelum buah belimbing ini diekspor. Apa dokumen yang perlu disediakan? Ini antara dokumen yang perlu disediakan oleh pengekspor sebelum mengekspor buah belimbing. Selain itu, ia perlu berdaftar dengan Fama melalui sistem sijil E3P di laman sawang berikut. Bagi pemeriksaan pematuhan GPL, terdapat dua kaedah melalui sistem E3P Fama, iaitu permohonan pemeriksaan melalui premis Fama atau di premis pengekspor. Objektifnya ialah untuk memastikan semua hasil keluaran pertanian mematuhi peraturan-peraturan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, iaitu penggradan, pembungkusan dan pelabelan keluaran pertanian 2008. Skim atau kendiri oleh entiti terkawal atau dikenali juga sebagai Self-Regulated by Regulated Entities, SEBRI. Objektifnya ialah untuk membolehkan pihak masa melaksanakan sendiri pengesahan grade untuk semua keluaran hasil pertanian yang hendak diekspor atas kredibiliti pengekspor yang dibenarkan oleh Fama. Seterusnya, tanggungjawab pengekspor semasa pemeriksaan pematuhan dijalankan di Fama KLI. Konsignen perlu dihantar untuk pemeriksaan pada tarikh dan waktu yang ditempah. Pihak syarikat pengekspor perlu mengemukakan invoice konsignen untuk sematkan pegawai pemeriksa Fama melalui sistem E3P Fama. Pihak syarikat pengekspor perlu meletakkan sampel konsignen yang dipilih oleh pegawai Fama
bagi menjalankan pemeriksaan di bilik penggredan Pharmacare lain. Pegawai Pharma akan menjalankan pemeriksaan mengikut ketetapan tarikh dan waktu tempahan. Bagi pemeriksaan di premis pengeksport pula, proses kerja pemeriksaan pematuhan peraturan GPL di premis pengeksport adalah sama seperti di pusat pemeriksaan kualiti hasil pertanian Pharmacare lain. Berikut adalah jadual kaedah pemilihan persempelan bagi sesuatu konsainen mengikut tarikh dan waktu yang telah ditetapkan. Tindakan selepas pemeriksaan pematuhan yang perlu dilakukan oleh pengeksport pula adalah pihak syarikat perlu membayar caj berkaitan kepada pihak Pharma selepas pemeriksaan pematuhan selesai dijalankan. Menerima sijil perakuan pematuhan keluaran pertanian yang dieksport iaitu Certificate of Conformity atau COC yang dijana dalam sistem E3P Pharma. Syarikat pengeksport perlu memastikan bungkusan dilekatkan dengan pelekat pengesahan pemeriksaan dan dicop pengesahan grade sebelum dieksport. Tindakan akhir selepas pemeriksaan pematuhan oleh pihak syarikat pengeksport ialah pihak syarikat pengeksport boleh mengambil semula sampel yang telah diperiksa dan mengalihkan konsainen dengan kadar segera. Dan akhir sekali, konsainen telah sedia untuk dieksport ke Eropah. Langkah 6 atau langkah terakhir adalah memantau proses pengangkutan dan perjalanan buah belimbing dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pemilihan pengangkutan yang betul sangat penting dan kawalan suhu di dalam kontena ekspor itu juga perlu dikawal selia sebaiknya, iaitu pada suhu 5 hingga 10 darjah Celsius bersesuaian untuk ke pasaran Eropah. Kalau anda nak tahu, semua langkah ini adalah untuk memastikan belimbing yang dihantar ke Eropah adalah selamat untuk dimakan dan memenuhi piawaian keselamatan makanan yang ditetapkan oleh negara-negara Eropah. Bagi negara Malaysia, ekspor belimbing juga merupakan salah satu cara untuk menjana pendapatan negara dan membantu meningkatkan ekonomi. Dengan meningkatkan pengeluaran buah belimbing besi ini, Malaysia akan dapat memenuhi permintaan pasaran antarabangsa dan pada masa yang sama dapat meningkatkan pendapatan petani tempatan. Sekian saja perkongsian maklumat di dalam video saya pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!